capture right of life. Assalamualaikum guys dan selamat tengah hari. Hari ini dah hari ke-10 puasa. So macam mana dengan puasa korang? Okey tak okey? So harap semuanya berjalan lancar dan dapat puasa penuh lah ya. Sorry lah kalau suara okey tengah tekak nak panas nak puasa ni nak minum air tak boleh. So tahan je lah. So hari ni kerja macam biasa. Tapi sebelum kerja tu aku nak kena pergi kedai telefon dulu. Aku nak hantar phone lama aku lah, phone spare phone aku untuk repair. Screen dia tak boleh nak on pula. Masuk air hari tu, masa hujan. Kedainya tak jauh pun, dekat area dekat rumah aku juga, dekat area Batu 11 ni. Nak menghala ke Bandar Tun Mesin On. So kita pergi sana dulu lah, okey? Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture, ride of life. Okey, dah sampai, parking dulu. Okay. Nak tukar screen lah. 11T Pro. Tak apa. Kalau ori yang apa? Ori yang dalam 320. Dah 340. Kalau yang biasa punya dalam 1.5. berapa beza lah? Kalau biasa punya ni dia tebal. Bezel dia tebal lah. Bezel tebal, LCD dia pun tebal, dia tak ngam-ngam masuk sini lah macam ni Audi kan. Dia lagi tebal lah. Itu kalau dari Tak apa, ambil Audi OEM. dia dah siap membawa yang seperti ni saja. Okey. Alright, itu saja. Settle urusan telefon repair. Okey, tadi dah settle hantar phone. Sekarang ni job dah masuk. Kita pergi hantar job lah. So sampai sini dulu. Okey, untuk next video kita akan tengok lah phone tu macam mana. Okey. Assalamualaikum. See you in the next video dan selamat berpuasa. Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture, ride of life. Ride of life, jalan terbuka, captureku meluncur jiwa merdeka. Man of capture, ride of life.